Antaranya kata ulama, ibadah puasa untuk Ramadan digunakan kalimah siyam dan tidak sama dengan kalimah saum yang diperintahkan ke atas Siti Maryam di waktu selepas berlakunya kelahiran Nabi Allah Isa ibn Maryam alaihissalam. Maka ulama sebutkan betapa as-saum adalah satu jenis puasa daripada sekian banyaknya jenis-jenis puasa. Cuma saum untuk Siti Maryam adalah dia puasa tidak bercakap. Begitu juga dengan saum pada kalimah lughah, dalam kedudukan lughahnya juga merujuk kepada saum, iaitu tidak mendengar. Dia berusaha untuk tidak melihat, dia berusaha untuk tidak melakukan perkara yang mengganggu panca indera, tidak mencium haruman yang salah, tidak menyentuh perkara yang salah, tidak melihat perkara yang salah. Bahkan seluruh perbuatan menahan diri itu adalah saum. Tetapi bila dilihat pada ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menggunakan perkara yang lain, iaitulah dengan kalimah as-siyam. Karena itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, yang memberikan satu tanda makna bukan takat menahan panca indera, tetapi lebih daripada itu menahan makan dan minum, bermula daripada fajar sidik sehinggalah terbenam matahari, dan sambungan malamnya juga diteruskan dengan saum, tahan diri daripada dengar, bercakap, menyentuh, buat benda-benda haram. Dan kemudian kata ulama juga betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat 183 dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, yang diberikan pada dua kedudukan. Yang pertama, Allah Ta'ala menggunakan kalimah daripada harfun nadi, iaitu harfun nida, nada munadi, ya ayyuha, merujuk kepada satu kaedah panggilan, seruan, ajakan, dan dia bukan paksaan beban yang diletakkan, tidak, tetapi lebih kepada ajakan. Dan kalimah yang keduanya kata ulama, Allah Ta'ala menggunakan kalimah amanu, tidak kalimah yu'minuna atau kalimah al-mu'minun. Begitu juga bukan kalimah al-muslimun. Allah Ta'ala guna ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun ataupun alladzina yu'minuna. Maka kenapa berbeza al-mu'minu, al-mu'minun, yu'minuna dan juga amanu? Ulama menyatakan betapa al-mu'minun ataupun al-mu'min merujuk kepada orang yang sudah kejap iman dia, iman yang sudah mantap. Tapi orang yang ada nilai amanu, mereka ya beriman tetapi iman mereka kejap, ada kejap, tak ada.